Korang pernah tak tengah scroll-scroll media sosial, tiba-tiba terfikir, macam mana diorang ni buat duit dengan post macam ni kalau pernah, memang betul lah tempat korang sekarang ni. Hari ni, kita nak bongkar habis rahsia keusahawanan digital khas untuk kita-kita yang membesar dengan telefon pintar kat tangan. Inilah dia, soalan cepu mas, soalan bernilai jutaan ringgit. Macam mana satu like yang kita tekan hari-hari tu boleh tukar jadi duit betul dalam bank? Macam magic kan? Tapi sebenarnya, tak, ia bukan magic, ia sains, ia strategi. Dan inilah sebenarnya nadi keusahawanan digital yang kita nak bedah siasat hari ini. Dan inilah realiti kita semua. Dunia digital native. Zaman sekarang, bisnes bukan lagi pasal kedai kat luar tu je. Bisnes berlaku kat sini, kat skrin yang korang tengah pegang sekarang ni. Korang pula bukan setakat pengguna biasa. Koranglah pemain utama dalam ekonomi ni. Jadi, jom kita belajar macam mana nak menang dalam permainan ni. Okey, untuk sesi kali ni, kita ada 5 checkpoint penting. Mula-mula, kita fahamkan dulu apa benda sebenarnya keusahawanan digital ni. Lepas tu, kita tengok gambaran besarnya. Kemudian, kita masuk bab psikologi sikit. Kita siasat minda pelanggan. Lepas tu, kita belajar pula seni memujuk guna ayat. Dan akhir sekali, saya bagi checklist untuk berjaya kat media sosial. Jom kita mula. Okey, checkpoint pertama. Macam orang kata, sebelum kita lari pecut, kita kena belajar jalan dulu kan? Jadi, apa sebenarnya maksud keusahawanan digital ni? Jom kita tengok definisi dia dari dua perspektif yang berbeza. Okey, pertama dari MDEC atau Perbadanan Ekonomi Digital Malaysia. Dari sudut pandang mereka, ia lebih kepada macam mana kita sebagai satu negara boleh gunakan kemahiran digital kita ni untuk pacu ekonomi. Anggap je ia macam satu misi nasional nak jadikan Malaysia ni pemain hebat dalam ekonomi digital dunia. Nah, dari sudut pandang akademik pula, ceritanya lagi dalam. Ia bukan setakat, aku buka kedai kat Shopee, tak. Ia pasal macam mana kita guna teknologi, semua benda dari AI sampai ke analisis data untuk buat keputusan bisnes yang lebih cerdik. Senang cerita, ia lebih pasal strategi, bukan setakat nak jual barang je. Okey, kita dah faham definisi. Sekarang, jom kita zoom out sikit. Kita tengok gambaran yang lebih besar. Macam mana semua benda digital ni masuk dalam strategi bisnes? Dan kenapa ia jadi sangat-sangat penting sekarang? Tengok nombor ni. Satu nombor je. Tapi nombor ni lah yang ubah landscape bisnes hari ini. Lebih daripada 80%. Persoalannya, 80% apa? Inilah dia jawapannya. 80% tu adalah kita semua, generasi Y dan Z. Korang bukan lagi sebahagian kecil dari pasaran. Korang adalah pasaran itu sendiri. Jadi faham tak? Keusahawanan digital ni bukan lagi pilihan atau trend sampingan. Ia dah jadi gelanggang utama. Dan gelanggang ni dibina untuk kita, oleh kita. Jadi, penting untuk kita faham. Jangan anggap benda ni macam satu jabatan asing dalam syarikat. Tak, anggap ia macam sistem saraf untuk bisnes moden. Dialah yang sambungkan semua benda. Pemasaran, jualan, customer service, semuanya. Kalau tak ada sistem ni, lumpuh bisnes tu. Okey, kita dah settle bab apa dan kenapa. Sekarang, jom kita masuk bahagian paling best. Siapa? Siapa sebenarnya pelanggan digital ni? Apa yang buat dorang tergerak hati nak klik ad tu kat? Jom kita pakai topi detektif dan siasat minda dorang. Cuba ingat balik, kali terakhir korang beli barang online. Sebenarnya, korang dah lalu proses ni, model AIDA ni, mungkin tanpa sedar. Mula-mula, kesedaran atau awareness, korang ternampak iklan dia. Lepas tu datang minat, interest, korang pun klik nak tahu lebih. Kemudian datang pula keinginan, desire. Korang dah mula bayang-bayang, wah bestnya kalau ada benda ni. Akhir sekali, tindakan atau action. Korang pun keluarkan duit dan beli. Nah, tugas kita sebagai usahawan, kita kena reka perjalanan AIDA ni untuk pelanggan kita. Dalam pasaran ni, setiap bisnes ada watak dia sendiri. Fikir macam ni, ada pemimpin pasaran, contohnya macam Apple, dialah raja. Lepas tu ada pencabar pasaran, macam Samsung, yang sentiasa nak lawan si raja. Kemudian ada pengikut pasaran, jenama-jenama lain yang ikut je apa trend yang pemimpin buat. Dan akhir sekali ada penumpu pasaran atau niche marketer. Dia tak lawan semua orang, dia cuma fokus kat satu kumpulan kecil, contohnya syarikat yang jual casing telefon yang rare je. Penting untuk kita tahu kita ni watak yang mana, baru senang nak susun strategi. Okey, kita dah kenal audiens, dah tahu kita kat mana dalam pasaran. Sekarang, macam mana kita nak bercakap dengan dorang? Inilah masanya kita sentuh pasal seni copywriting. Satu kemahiran magic yang boleh tukar perkataan jadi duit.
Sebenarnya, copywriting ni ada kat mana-mana. Caption TikTok yang buat kita tergelak, tajuk email yang kita rasa, kena buka ni, skrip video yang buat kita tengok sampai habis tanpa skip. Semua itulah copywriting. Ringkasnya, ia adalah seni memujuk guna perkataan. Dan percayalah, ia sangat-sangat berkuasa. Dalam copywriting ni, ada dua senjata utama yang selalu orang guna. Pertama, teaser. Teaser ni macam kawan kita yang cakap, "Weh, aku ada gosip panas gila, tapi nantilah aku cerita." Dia sengaja buat kita tertanya-tanya. Satu lagi, soft sell. Ni pula macam kawan baik yang selalu bagi nasihat. Jadi bila dia cadangkan sesuatu, kita terus percaya. Nampak tak beza dia? Satu cipta debaran, satu lagi cipta kepercayaan. Mesti pernah nampak kan iklan akan datang atau coming soon macam ni? Inilah contoh paling klasik untuk strategi teaser. Tapi, kenapa ia berkesan sangat? Sebab ia main dengan psikologi kita. Kita sebagai manusia ni memang sifatnya suka ingin tahu. Bila diorang tak bagi semua info, otak kita secara automatik akan cuba isi tempat kosong tu. Proses inilah yang wujudkan connection dengan produk tu. Walaupun produk tu belum keluar lagi. Bijak kan? Okey, semua bahan dah ada. Kita dah ada definisi, strategi, psikologi audience dan seni penulisan. Sekarang, masa untuk masuk dapur dan masak. Untuk bahagian akhir ni, saya akan bagi satu checklist praktikal, panduan untuk berjaya di media sosial. Dalam dunia media sosial, ada satu nombor magic. Nombor ni boleh jadi penentu antara berjaya dengan gagal. Ingat nombor ni baik-baik. 80-20. Apa benda 80-20 ni? Maksudnya macam ni, 80% kandungan korang mestilah bagi nilai. Bagi tips ke, hiburan ke, ilmu ke. Hanya baki 20% je untuk hard sell, untuk terus terang cakap, jom beli. Fikir logik lah. Kalau kita jumpa kawan, takkan kita asyik nak jual barang je kat dia kan? Mesti kita banyak borak, kongsi cerita, gelak-gelak. Sama je macam kat media sosial. Bagi nilai dulu, baru menjual. Tapi, kita boleh ada kandungan paling power dalam dunia, tapi kalau tak ada orang jumpa, tak guna juga kan? Kita kena pastikan orang boleh jumpa kita. Dan kat sinilah munculnya seorang wira yang tak didendang, iaitu SEO. SEO ni apa? Senang cerita, SEO ni ialah seni bercakap dalam bahasa Google. Kita guna perkataan yang betul, struktur ayat yang betul, supaya bila orang type sesuatu kat Google, Google akan cakap, aku tahu jawapan dia. Ada kat website kau ni. Dan matlamat utama kita, mesti nak duduk kat muka surat pertama, sentiasa. Jadi, sebagai rumusan, inilah checklist kejayaan korang. 1. Kuasai copywriting. 2. Ikut peraturan 80-20. 3. Jadikan SEO kawan baik korang. Dan yang terakhir, yang paling penting sekali, jangan jadi robot. Jadi manusia. Balas komen, jawab soalan, berinteraksi. Ingat, nama pun media sosial. Bina community, bukan setakat kumpul pelanggan. Jadi itulah dia. Kita dah cover dari teori sampailah ke praktikal. Sekarang semua kerangka asas dah ada dalam tangan korang. Ilmu ni semua ibarat alatan. Dunia digital kat luar sana tu pula kanvas kosong korang. Jadi persoalan dia sekarang cuma satu. Apa yang korang nak bina?